Siapa lihat video ni tolong komen amin. Kita berada pada Ramadan yang ke-25. Ya Allah, sikit sahaja lagi tuan-tuan Ramadan nak meninggalkan kita. Tuan-tuan, kita mesti rindu setiap petang untuk mengaminkan doa bersama. Semoga doa ini akan menjadi satu memori indah kita di Ramadan yang terbaik ini. Jom tuan-tuan, sebar-sebarkan dan aminkan doa yang saya bacakan ini untuk kita berbuka puasa nanti. Kita berada di 10 Ramadan yang terakhir. Siapa nak join Ustaz untuk infak pembelian tanah masjid? Infak sekarang di link bio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sehingga ke hari ini terlalu banyak kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga ke Ramadan yang ke-25 ini, Ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami kesihatan, kekuatan untuk melakukan ketaatan. 10 Ramadan yang terakhir ini Kau menjanjikan satu malam yang sangat luar biasa, iaitu malam Lailatul Qadar. Hadiahkan kepada kami malam tersebut untuk kami merasakan sesuatu. Hadiahkan kepada kami malam tersebut untuk kami mampu mengubah takdir kami dan menjadi insan yang sangat dekat kepada Engkau. Kami ingin memohon sesuatu yang sangat luar biasa hidup kami, Ya Allah, untuk kejayaan dunia dan juga akhirat kami. Selain daripada malam Lailatul Qadar, izinkan kami menjadi sebahagian daripada golongan yang Engkau bebaskan ia daripada neraka. Izinkan kami, Ya Allah, nama kami, nama keluarga kami berada di dalam syurga. Bersihkan segala dosa dan juga kesilapan kami sebelum kami meninggal dunia. Jangan Kau bersihkan kami di dalam neraka, Ya Allah. Kami inginkan kebaikan, kami inginkan keampunan, dan kami inginkan kedudukan yang tinggi di sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, makbul dan pandangkanlah segala doa yang kami munajatkan kepada Engkau. Bersihkan kami, berjayakan kami dunia dan juga akhirat. Terimalah segala apa yang telah kami persembahkan kepada Engkau, Ya Allah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersemangat untuk mengakhiri Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.